Honda mencatatkan kerugian after 70 years. Guys, korang perasan tak baru-baru ni Honda bagi rebate super power punya tinggi. Murah nak mampui. Sampai tahap daripada RM9,000, RM10,000, tak cukup dengan tu sampai RM15,000, RM18,000. Tinggi. Soalannya sekarang ni, kenapa Honda yang selama ni tak pernah bagi rebate setinggi ini nak kena buat sekarang? Dia nak bagi rebate tu tinggi sekarang. Maka berdoyun-doyun lah dekat thread, dekat TikTok. Orang bertanya, weh, City, Vios, S70 mana bagus? City tengah murah. Aku dah lama dah nak pakai brand H ni, bangsa H. Soalannya, kenapa Honda buat macam ni? Kalau kita tengok, ada beberapa potensi kemungkinan kenapa Honda buat benda ni. Antara yang pertama, stok memang perlahan. Kenapa stok boleh perlahan? Sebab bersaing sekarang ni dengan brand-brand Cina yang lain. Ada certain orang sekarang bukan sekadar nak tengok brand, mereka tengok dari sudut feature, harga berbaloi ke tak, dari sudut maintenance, dari sudut spesifikasinya tu, dari sudut orang kata safety. Pastinya mereka nak rasa berbaloi. Dan orang mungkin dah kurang tengok brand. Lagi-lagi tengok brand Cina yang masuk, BYD, Jayco, GWN, G-Tour, Xpeng, macam-macam. So dengan harga yang sama tapi dapat feature yang lagi tinggi berbanding Honda, itu menjadi masalah juga pada Honda dari sudut persaingan. Itu tak termasuk lagi bukan hanya berlaku di Malaysia. Honda mencatatkan kerugian after 70 years. Dan ada yang cakap lagi 5 tahun belum tentu Honda wujud. Itu kita tak boleh cakap, kita tunggu je lah nanti. Dan baru-baru ni juga kalau diikutkan, Honda melaporkan bahawa pelaburan EV mereka tidak mendapat pulangan seperti mana mereka expect. Mereka expect EV diorang ni diorang labur berbilion ringgit, ingatkan boleh dapat potensi pulangan pelanggan yang lebih ramai. Sekali bukan. Tak. Jadi ni menunjukkan dalam keadaan sekarang, market sekarang makin tinggi persaingan. So kalau anda yang beli Honda sekarang ni, anda beli sebab apa? Rebate tinggi ataupun bangsa H?